Ni aku cerita lah tu jalan. Nia, tunggulah Nia. Jangan terangnya jalan tu. Kau nak apa, Wi? Okey. Macam ni. Aku nak bagi tahu kau ni, aku dah kerja. Jadi aku dah duduk sini. Apa kata malam ni kita keluar makan nak? Tak apalah, bapak aku tak bagi aku keluar malam. Potong. Nia, sabar ni. Ish. Janganlah macam ni, Nia. Okey. Kalau malam ni tak boleh makan, okeylah. Kalau kau tak keluar malam, apa kata kita keluar sekarang nak? Dia tinggal. Kita dua je naik motor. Tak faham ke? Ha? Nia, kau semua sangat. Kau boleh jangan. Apa ni? Oi. Mari. Kamu berdua ni nak aku panggil Tok Belanda ke? Ha? Tak malu ke kacau dengan orang? Kacau lah orang tua ni. Bye, makcik. Anak dia ledok ya. Ada pula. Mahu tak? Dia berdua tu dari tadi ikut ni pergi kedai tu tak? Ni dah cakap ni tak nak pergi kedai seorang. Tapi mak juga suruh ni pergi kedai tadi kan? Dah. Aku harap sangatlah kampung kita ni tak ada apa yang berlaku ya. Memanglah tu, semua orang harap macam tu. Tapi kalau kita tak ambil berat, memang macam-macam boleh jadi tu. Yalah. Kamu pun ada dengar macam-macam kan? Ya. Yeah. Kau harap semua tu tak betul lah. Tok kena siasat dulu tu. Tak boleh harap-harap macam tu saja. Kau harap macam tu lah. Jeleman yang baik orang ni. Orang rajin tu. Bini pun 2. Oh ya gitu. Sama lah kamu. Assalamualaikum Tok. Tok, maaf. Saya nak tanya sikit ni Tok. Tanya apa lagi? Kan aku dah cakap. Kamu tak payah sibuk-sibuk lagi dalam hal ni. Tapi Tok, saya dah jumpa kat saya. Dah. Ji, aku gerak dulu. Itu. Tok. Cik Linda. Kan Tok Ketua dah cakap. Dia tak nak dengar lagi apa-apa tentang perkara ini. Tapi Haji, saya dah jumpa bot tu. Tersorok kat hujung jeti sana. Saya rasa ni bot lanun yang terlepas hari tu. Bot lanun? Ya. Ni, cuba tengok gambar ni. Iyalah. Kat mana ni?